Okey, Assalamualaikum guys. Alright, kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Dikatakan ular berada di perkarangan rumah dia lah kan. Dia kata warna hitam. Warna hitam, lepas tu lebih besar jugalah, lebih kurang lah kan. Apa pun, jomlah kita ke lokasi kejadian. Let's go. Assalamualaikum. Yang apa tu, telefon anak tapi rumah. Tu saya tengok alamat sana. Ya. Dia ada kat rumah tu. Ni ular apa? Senduk kat mana tu? Ha? Belakang. Kat mana? Dia masuk dalam lubang kecil tu. Masuk mana sini? Tak nampak lagi lah. Sebelah benar. Sebelah sini. Masuk mana? Besar ke kecil? Besar lah. Oh. Oh. Ada. Ular sampah. Ular sampah. Ular sampah, bukan ular bulu. Cuma nak ada gigit orang lah. Ni tak ada bisa. Cuma bila kita pegang dia berbau lah. Bau kuat busuk dia. So kita panggil dia ular sampah.
Ada Tupperware. Cik ada Tupperware je. Tupperware kecil ke apa ke nak simpan dia ni. Ada dapur. Ha. Jatuh. Itu. Ada, kalau ada Tupperware boleh saya letak dia ni. Sebab sangkar kita tu dia berlubang, garis-garis tu. Ular sampah. Ada. Ular sampah Ular sampah. Dia tak bisa. Dia menggigit je lah. Dia gigit tak tembus lah. Kalau glove macam saya ni tak tembus lah. Dia gigit kat jari tu. Dia gigit kat jari, dia luka sikit-sikit lah. Dia kategori sour lah yang ni. Bau busuk. Tak melekat lagi. Tak melekat lagi lah. Sebab tu tadi dia ni kot kat tempat panas ni kan. Nanti minta tolong hantar kat Cik Azman lah. Kan saya tak sempat nak ambil gambar ni tadi. Kan. Dia nama Inggeris dia wolf snake. Nama Melayu dia ular sampah lah. Kategori sour. Tak ada, ni dah kira dewasa dah ni. Ular sampah yang ni besar lah kira. Oh, ini buat upah macam sedap ni. Ni kira dah dewasa ni. Ni kira dah dewasa lah. Dia biasa kecil lagi selalunya. Dia Tu sarang dia ada tu. dia tak ada. Dia sebab dia datang kat rumah, dia cari cicak lipas. Macam kau snack kan. Oh, dia jagung. Makan lipas, cicak macam tu lah. Kat situ biasa macam tu cicak lah kan selalu. Cicak dia cari lah. Lepas tu dia datang. Yang baju pink dia kata dia besar ni. Yang ni betul lah ini. Yang ni betul. Tadi besar. Ada lagi tak? Ada lagi. Hari-hari kan ada besar. Warna apa? Hitam. Ni lah. Selalu orang confuse dengan yang ni lah. Warna hitam, orang kata hitam. Sebenarnya kalau yang ni coklat lah yang ni. Dia tengok sambil melompat Okey lah cik. Tak apa kalau ada lagi nampak ke apa bagi tahu lah, ambil gambar ke kan. Tak ada lah kalau macam tu. Tak ada lah. Sebab saya dah belik-belik tadi dah. Kalau tak ada dah keluar awal dah. Kalau ni spray baygon lah kalau takut kan. Spray baygon je. Warna hijau tu. Okey cik. Ni saya ambil bekas boleh? Okey. Sama. Baik, Assalamualaikum. Tu dah tadi. Kita dah pun selesai khidmat khas ular. Katakan ular tu tadi dia ada dekat ni lah celah-celah apa tu, bumbung punya butter tu kan. Butter bumbung. Bumbung lah, serpihan bumbung tu. Jadi dia punya worker tu dia takut. Dia tengok dia nampak macam ular besar ya. Nampak ular, dia kata hitam besar. Lepas tu rupa-rupanya kita selak-selak. Oh, rupanya ular sampah sahaja. Kecil lah and so tak apa bisa lah ular sampah ni. Kalau tedung tu mungkin lah bisa lah kan.
Jadi apa pun Alhamdulillah lah, selesai lah. Tadi itulah, dah lama saya tak dapat ular sampah sebenarnya. Dan kali ni dia dapat balik ular sampah. Dah lama tak dapat tu. Ular sampah ni dia makan cicak lipas, macam tu lah, serangga-serangga kan. Sebab tu lah dia ada kat situ. Sebab cicak lipas kat situ selalunya. Sebab tu dia ada kat situ. Dia tak bersarang kat situ pun. Dia bersarang kat tempat lain, tempat yang jauh daripada orang sebenarnya. Sebab dia takut dengan orang. Alright, dia datang situ nak cari makan je. Lepas tu kena tangkap pula. Apa pun Alhamdulillah lah, selesai. Ular tu gigit tadi kena glove je lah, tapi glove tak tembus, tebal. Apa pun selesai, Alhamdulillah. Pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, dan dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain, kita ada banyak video. Dan korang boleh komen kat situ video jenis apa pula yang korang nak saya buat. InsyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk tunaikan lah. Terima kasih guys, dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.